Zaid Ibrahim, dia ada buat posting baru-baru ni. Dia tanya apa hak seorang raja nak panggil Perdana Menteri masuk menghadap di istana. Dia rujuk pada Anwar Ibrahim lah, kerana Anwar ini kerap berjumpa dengan Tengku Mahkota Johor ni. Dan terbaru ni memang ada lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Menteri Pertahanan turun ke negeri Johor ni. Kononnya Zaid Ibrahim ini dia nak buat cerita lah, Kerajaan Persekutuan hari ni tunduk pada arahan Istana Negeri. Ya, minggu lepas pun memang ada lah Perdana Menteri ni turun ke negeri Johor di stesen Kempas Baru JB, acara perasmian projek landasan berkembar elektrik Gemas JB, dirasmikan oleh TMJ sendiri selaku pemangku Raja Sultan Johor ini. Adalah menteri-menteri kabinet, ada menteri pengangkutan Tony Loke, ada menteri besar negeri Johor sendiri Datuk On Hafiz, ada media, ada orang awam, orang Johor, rakyat Johor semua turun. Kerana ini adalah acara terbuka, orang awam boleh masuk. Bukan acara tertutup. Sebab itu aku tanya Zaid Ibrahim ini, dia persoalkan seolah-olah Perdana Menteri dengan menteri-menteri kabinet ini diarah untuk masuk menghadap di Istana Johor atas arahan TMJ. Ini maklumat mana dapat ni? Dan kalau kata Datuk Seri Anwar Ibrahim memang masuk menghadap jumpa dengan TMJ di Istana Johor pun, apa masalah, apa isunya? Takkanlah Anwar ni nak kena call, hello Zaid Ibrahim ke ni? Ni Zaid Ibrahim, saya Anwar Ibrahim ni, saya on the way nak masuk Istana Johor ni, nak berjumpa dengan TMJ ni. Apa-apa nanti saya update balik pada kamu. Takkanlah macam itu. Who are you? Zaid Ibrahim, who are you? Tak ada relevan dia dah. Zaid Ibrahim hari ni sejarah dia dah lepas lama dah. Setahu aku lah, bukan benda pelik pun Perdana Menteri ni turun bersama-sama dengan Raja Melayu, pemangku raja ke, dalam satu majlis rasmi. Memang rutin biasa, protokol biasa kerjasama antara federal dengan negeri. Bukan luar kebiasaan pun benda tu. Bukan maksudnya Kerajaan Persekutuan hari ni tunduk pada Sultan Negeri kerana turun sama-sama dengan pemangku raja dalam satu majlis, masuk pula menghadap apa semua. Apa punya cerita? Aku pun tak faham apa benda yang Zaid Ibrahim cuba nak bagi tahu ni. Sebab itu kadang-kadang aku ni pelik yang tahu. Manusia bernama Anwar Ibrahim ni susah jadi Anwar Ibrahim ni. Sebab apa sahaja yang kau buat memang tak akan kena pada mata puak-puak ni. Puak-puak ni. Baik dengan Raja Melayu pun salah. Nanti kalau Anwar ni jarang berjumpa dengan pemangku Raja Johor, kau buat cerita, kau buat spekulasi Istana Johor tak berkenan, tak suka pada Anwar pula. Ni Anwar nampak akrab, nampak baik sikit dengan TMJ, Tengku Mahkota Johor, kau spekulat pula Persekutuan ni tunduk pada Sultan Negeri. Jenuh.